Hello guys, teman-teman, kaban-kaban. Welcome back to my channel ataupun welcome to my channel ya. Hari ini saya membuat site visit ke salah satu tempat. Kita nak buat event. So untuk family ke, untuk kawan, iaitu Rafflesia Resort dekat Lundu. So you all boleh google ya. So dulu dia dipanggil Saga Resort. Patut sikit sebab hari panas. So saya tengah survey tempat ni, and then saya nak share dengan semua. So siapa-siapa rakyat Borneo ataupun yang Semenanjung or overseas, do come here and enjoy your peaceful, relax mind. Dia datang sini, boleh datang seorang ke, berdua ke, atau dengan keluarga ya. So saya akan show to you ataupun share video tempat ini. Saya pun pertama kali guys. So saya akan share to you all in my next video. Okay, jom. Ini reception, luas. Dia ada aircon, tempat duduk. Okay guys, entrance sebelah sana. So keluar dari sini, sini ada bar, sini ada bar, situ tempat makan. Kalau grup ramai, ada duduk tempat ni. Sini no cash, you kena pakai QR ya. Ada kipas kat luar ni. Ini minuman jus. Arak-arak tu tak ada ya. Semua jus. Air dan soft drink dalam tin lah. Okay. Yang ni, siapa nak minum dekat kerusi yang tinggi ni. Dekat sana bolehlah buat tempat macam family gathering, makan-makan. Sini tempat luar. Parking pun banyak guys. Sebelah ni sampai ke depan tu. Ini dipanggil, dulu dipanggil Saga Resort, sekarang new management Rafflesia. Okay. Jangan confuse yang entrance ya. You kena tengok signage dekat entrance. Car park ya. For non-customer sini, bayar. Kalau macam saya masuk tadi, saya bayar RM10 kalau nak buat site visit. Okay, dia charge. Ini air fountain. Sangat sejuk lah guys. Tak panas. Saya drive jauh-jauh tau, dari Bandar Kuching pergi tempat ni. Tengok meja ni boleh accommodate 10 orang. Okay. Sama ada you buat makan-makan dekat sini. Okay. Meja bulat, meja yang sebelah tu lagi nantilah. Sungguh tenang. Angin sepoi-sepoi guys. Sinilah dia Lundu Beach. So resort ni nama Rafflesia Resort. Ini pantai Lundu jangan confuse dengan pantai Sematan. Dia orang kadang-kadang akan buat pembersihan di sini. So that clear, dengan masih ada. Dia orang belum lagi sempat. So sini tempat makan. Tadi ni tempat bar. So kita ada steps untuk pergi beach, and then dia orang ada shower macam ni. Lepas mandi kat pantai tu, boleh sini. Siapa nak santai berpanas, duduk sini lah. Kalau ada grup ramai-ramai, buat kat sini. Ini no smoking ya. Ini Catalia Sea View Seafood Restaurant. Dia orang ada hall kat dalam tu, fully aircon. Boleh accommodate 40 orang ya.
Dekat sini luas guys, kat sini luas. Siapa nak buffet arrangement sini ya, kontak restoran ya. Ini kat sebelah restoran ni. Ini tempat panggang memanggang. Dia charge per barbecue RM50 ya, tak kira hour. Once off macam tu lah. Kalau you nak second day barbecue, you kena bayar lagi lah RM50. Ada tempat meja, you nak barbecue santai-santai tempat panas ataupun tempat shade tu. Then tempat family nak duduk santai-santai di sini pun boleh guys. Aduh. Tapi ni diorang belum bersih lagi ya. Nanti kalau ada event diorang bersihkan. Sangat tenang lah sini. Sini ada shade, boleh tempat duduk. Ada swimming pool tau. Siapa kalau ada barbecue semua tu, diorang sediakan sink kat sini. Ni tempat macam chalet lah, tempat mandi. Ni pantai Lundu ya. Bukan Sematan, Lundu. Sini every time, especially kalau ada event, memang penuh guys. You kena book in advance. Saya ni nak book untuk next year. Diorang ada macam kayak untuk disewa. Situlah. Nanti saya share contact person ya, dekat ujung video nanti. Bestnya sini lah accommodation ya. I kena check berapa ya. Tu fountain, swimming pool. Ni tempat entrance masuk bilik. Ada twin sharing, ada single. Macam ni lah. Kita tunggu kunci dulu. Worker sini lah bawa. Ini kata orang di ujung negeri Sarawak tu, Lundu. Perjalanan dari Bandar Kuching ke sini mengambil masa, kalau tak traffic 1 jam je guys. Saya drive pun 1 jam tadi. You boleh Google Map kan lah. Saya kena check lah bilik ni. Berapa dia orang ada. Sangat bersih. Parking space banyak sini guys, kat sini. Kalau kita buat event kat sini, tak ada bayar lah. Kalau kita just site visit, ada bayar. Tengok air kolam ni, dia ada steps. Dia orang akan selalu buat pembersihan bila ada customer datang ya. Cantik guys tempat ni. Memang saya recommend lah. Sekarang kita nak masuk tu bilik apa tu? Twin sharing? Family. Ni ada pintu guys. Oh macam ada privacy oh. Tu apa tu? Tempat mandi? Bathtub. Oh okey. Buka kasut ke? Tu family. Wow.
Bilik family guys. King size dengan single bed. Ada kursi, TV, aircon. Ada cup, air peti sejuk. Nah. Okey, lampu kecil. Ini bathroom. Dia open concept lah. Tak ada pintu guys. Ni sebelah ni. King. Ni siapa nak bathtub sini guys. Kalau tak mau anak mandi swimming pool, mandi sini. Fine is 100 if rules are broken. No smoking, no cooking. Apa nama bilik tu Tek? King. Ni king size. Untuk orang 2 orang boleh je tak nak. Couple. Lantai dia ni simple aja lah, reasonable dengan harga guys. TV ada, aircon ada. Cuba bilik mandi ni lah, dia tak pintu. I think dia buat macam ni demi keselamatan. Ada sink, konsep sama lah. Macam yang tadi, dia ada wardrobe. Okay. Ini king size. Ini twin guys, twin deluxe. Ini ada juga. Ni. Ingat kunyit tu Tek. Transparent. Siapa nak tutup cermin tu boleh. Okay. Kita masuk. Okay. Ini twin, 2 katil. Tapi situ saya boleh bisin. Ada limit kah? Ni tahu uang pesta dalam bilik. Katil 12 lah kan. Ini okey, ada kipas, ada aircon. Yang bilik tu sama aja guys. Ni. Ni twin sama. Saya nak balik dah. Diorang buat pembersihan ni. Tak kotor guys. Memang cantik. Datanglah sini. Rafflesia Resort. Kemas, bersih. Don't worry. Kalau ditanya nyamuk ke apa ke, bawa lah ubat tu Rafflesia kan. Cantik. Wah, bunga putih.